Right, so the first one which is kita dah try tadi benda ni. Alright, so yang ni macam mana nak klik? Nak guna style? Design. Okay, design. Lepas tu? Style. Dan kita pilih sajalah. Okay. So style ni dia akan ubah terus lah. So ini adalah salah satu tools yang ada AI dalam Canva, which is dia bantu kita untuk ubah design secara cepat lah. Okay, especially kalau kita buat slide presentation, this one is gonna be very useful. Okay, okay, settle untuk style Okay, style ni dia ada macam-macam lah. Dia ada style untuk color combination, font combination, dan dia ada juga magic style. Tadi tak boleh guna kan magic style? Cuba try. Masukkan, pergi dekat element, cari love yang ada 3D. Pergi element, search love. Search love. Heart love kan. Okay, lepas tu cuba try fungsi magic copy style. Okay, now kita pergi features yang seterusnya. Alright, so feature yang seterusnya dia panggil sebagai layout lah. So benda ni dia bantu kita untuk tentukan layout kita punya slide presentation. Alright, contohnya saya bagi tunjuk contoh dekat sini. Contoh, kita masukkan kita punya slide macam ni je kan. Contohnya lah kita tak susun ni. Alright, so kita klik pada design, kita klik pada layout. So AI tu dia akan nampak tak? So dia bagi macam ni. So bila kita klik, dia akan bertukar. Magic Translate ni contoh lah kan. Contoh tiba-tiba kita kena deliver something yang bukan bahasa kita ke kan, dalam bentuk tu ke. Alright, so macam mana nak buat Magic Translate ni? Kita just klik saja this one, and then pergi dekat apps, and then type dekat sini translate. Okay, ni apps features apps features dekat bahagian bawah tepi kiri. Alright, dan cari yang hitam putih ni, translate ni. Okay, yang pertama ni. Alright, so dekat sini kita boleh pilih bahasa. Kalau nak Arabic, kalau macam Ustaz nak bahasa Arab, so boleh Arab. Dan kalau nak Malay, dan kita type lah Malay. Alright, so kita boleh pilih dekat sini apply to pages, sama ada current pages saja ataupun few pages kita boleh tukar. Apa dia? Tak boleh. Kita kena grab dahulu daripada image tu. Bila kita magic grab, dia akan tukarkan daripada gambar teks tu jadi kepada teks. Kejap lagi saya tunjuk. Kejap lagi saya tunjuk Okay, this one kita translate. So dia akan jadi macam ni lah. Alright, yang ni tuan-tuan dan puan, selain daripada kita translate dia, kita boleh juga menggunakan Magic Write ni untuk contohnya nak rewrite, nak make it shorter, nak tukar voice dia.
ataupun nak wujudkan voice over. Kita klik dekat sini. Alright, klik pada text tu. And then klik pada magic right. Generate AI voice. Voice tu kita tukar dia punya gaya bahasa storytelling ataupun writing kita lah. Betul untuk pemula Java. Betul. Dia, tapi kalau English okey. Kalau bahasa dia kurang sikit. Kita pergi dekat Magic Animate. Alright, pergi page nombor 10. Klik pada slide presentation yang ada dekat sebelah kanan kita. Okay, Canva Magic Animate. And then view template. Open in editor. So kita akan dapat satu full slide presentation yang lengkap lah. Ni slide ni kan dia very static kan. Okay, so dekat sini saya nak kongsikan macam mana kita nak make it animate, bagi dia lebih interaktif dan dia bergerak. Okay, the first one is actually kita klik pada animate dan kita boleh gunakan magic animate. Yang ni kalau kita malas. Okay, kalau kita malas, kita klik saja magic animate. Dia akan, AI ni akan automatically akan tambah everything dekat. So once kita klik, kita ada few option lah dekat sini. Ada professional, ada bold dan ada macam-macam lah. Ada digital, touch and minimal. Right, so contohnya kita nak pilih yang professional. Right, so kita klik, dia akan automatically akan tambah transition untuk kita dan juga dia akan tambah animation dekat sini. Right, so bila kita full screen, the next pages dia akan bergerak lah. Kalau kita download, klik share. Alright, klik pada share, download dan kita boleh save as a PDF. Ataupun kalau if let's say masih lagi selain daripada Magic Animate tadi, tuan-tuan dan puan, ada few lagi animation yang adalah dekat sini. So kalau if let's say background ni, kalau tadi kita tak boleh guna remove background apa semua tu kan, sekarang dah boleh guna dah, just one click saja remove background. So Magic background ni untuk apa? Magic background ni kalau kita nak buat slide presentation, kita nak ada background yang cantik-cantik, yang ni lah kita pergi kawan. So kita klik dekat sini, page nombor 12. Right, klik pada Magic BG and then kita boleh prompt apa yang kita nak. Okay, contohnya wow tak wow. Kalau dulu kita kena belajar design kan, sekarang ni kita belajar type je.